tua aku ni nak kata dia saya kena tu dia, aku tak tahulah. Mula-mula saya tahu ni dia tak benar sebab dia tahu ke mahal. Dia tahu ke mahal, jadi mungkin dia share kena tu dia. Lalu nak pergi. Setelah saya mujuk makin masa lebih kurang tahun, maka dia ambil lah. Dia ni lebih kurang 20 tahun dia dah ambil obat ni. Jadi setelah dia makin seteng, dia berhenti dia pakai obat gastrik dia. Maksudnya ni tak ada apa pun pasal gastrik dia tu. Jadi saya boleh kata kalau orang lama sekali pun kena gastrik, lebih kurang seteng insyaAllah okey lah. Tu bab gastrik. Pasal adik ipar saya tu, adik ipar saya ni dia atas migraine. Dia kalau dia minum teguk Nescafe pun jadilah, mari selalu lah tu. Dia ni kira migraine parut lah. Jadi setelah dia minum seteng juga, dia minum segelas pun tak apa. Maksudnya migraine dia tu ikan lebih ke seteng juga. Jadi saya nampak setelah dua beranak ni maka ipar-ipar saya lain pun mengikut ambil. Jadi bagi saya sekiranya kita boleh pergi kepada seorang dari satu keluarga ni, insyaAllah orang lain kan ambil. Terutama kita pergi pada kemudian orang itu adalah orang yang ada penyakit, yang orang boleh nampak. Okey, lepas tu baru ni saya ada kenal seorang ni di Pahang. Saya selalu pergi ke Pahang. Tapi saya pergi ke Pahang ni bukan atas niat apalagi lah, atas niat lain. Jadi sama-sama saya pergi kepada Pahang ni, saya tidak akan bawa susu ni, sebab bukan niat saya untuk susu. Tapi setiap kali saya pergi, saya akan jumpa dengan orang tua ni. Saya tahu dia ni ada masalah tidur. Dia payah nak tidur. Menyakit ke mana saya pun tak kerti. Jadi dia ni sama-sama kat bomo lemu kali obat dia tak cek. Jadi setiap kali saya nak pergi Pahang tu, saya niat nak bawa. Tak ingat lama, tak ingat. Ketika ada satu hari itu dia tersebut apa lagi. Dia tersebut. Jadi dia tersebut tu, saya duk main ingat lama. Nak pergi tu saya ingat. Jadi saya bawa lah lagi tu, saya pergi bawa. Bila bawa tu, dia makan. Saya nak cerita ni testimoni di sini. Apabila dia makan di jadi, kok saya pelik ni, anak dia muda lagi lah, muda pada saya, tanya boleh ke dia minum sebab dia dirawat. Saya tak tahu lah apa kaitan yang dia nampak. Orang tak boleh tidur boleh tidur dengan dirawat dia ada. Tapi hasil daripada saya rugi, waktu memang saya rugi lah pada orang tua ni. Anak dia nak membeli